Okay guys, hari ni saya nak unboxing Honda Civic EF Kaido Works V2 Kaido House X Mini GT guys. Honda Civic. Jom kita buka . Okay guys, tengok ni, saya dah buka Kaido House ni. Dari luar nampak . Okay guys, ni dia Honda Civic EF Kaido Works V2. Okay, tengok guys, ni memang cantik, detail. Tayar dia custom. Okay guys, tengok ni, kat depan dia ada logo Honda logo Honda. Lepas tu dekat bawah dia ada carbon fiber. Dekat cermin depan dia ada stiker Honda Primo. So kat situ dia ada tulis VTEX. Tu cantik guys, lampu dia pun cantik, nampak macam real. Okay, ni dekat dia punya pintu tepi pula ada stiker Primo. Tu dekat tayar dia, memang cantik tayar dia. Ada tulisan Kaido House. Dia punya rim pula warna silver. Tu dia ada stiker Honda VTEX Kaido House, memang cantik. Okay, dekat belakang dia ni ada tulisan Honda. Ni Honda, logo dia pun Honda Civic. Kat bawah dia ada tulisan Civic. Okay, kat sini pun ada stiker Kaido House. Kita tengok Kaido House . Ni nombor plate dia pun ada tulisan Jepun lah. Lepas dia ada 2 exhaust. Lampu dia warna merah, memang cantik. Okay, ni dekat pintu tepi dia memang sama je, stiker Primo Honda VTEX. Okay, part paling best, Kaido House boleh buka dekat bonet depan ni guys. Tengok ni, macam detail ke, yang betul-betul macam real lah. Dekat dua engine ni ada tulisan VTEX Honda. Cantik ke. Okay, sampai situ je lah saya boleh cerita pasal Honda Civic ni. Nanti bila-bila saya unboxing atau review lagi kereta atau bidang saya lagi. Okay, bye.